Selamat datang ke Sekolah Game atau channel buat game online. Video kali ini kita nak berbincang tentang persamaan dan perbezaan antara Unreal dengan Unity. Okey, jadi kita akan kupas dua jenis game engine yang popular iaitu Unity. Jadi persamaan dia dua-dua adalah game engine 3D. Okay, so saya ada Unreal Engine dekat sini dan ini adalah website untuk Unity. Dan untuk muat turun, dua-dua boleh muat turun daripada website masing-masing. Daripada Unreal Engine kita boleh muat turun dekat sini. Dan daripada daripada Unity kita boleh klik see it now. Atau kita boleh pergi dekat games, download dekat sini. Okay, kedua-dua software ni dia ada launcher. Okay. Dalam Unreal Engine dipanggil launcher macam ni. Ini launcher untuk Unreal Engine. Bila kita dah install, kita akan sampai ke sini lah. Dalam Unity kita panggil dia hub. Ini hub untuk Unity. Okay. Jadi kita ada hub dan launcher untuk Unreal. Jadi launcher ni dia lebih banyak berbanding Unity. Unity simple je. Dia cuma ada project, ada install version Unity mana yang kita install. Dia ada learn, ini bahagian kita nak belajar. Kita ada resource, tambahan lagi resource dia kat sini. Okay. Dalam Epic Launcher kita ada Fabs. Kita ada Fab ni kita punya asset store lah. Dalam Unity Hub dia tak tunjuk store Unity Asset Store dekat dalam dia punya hub ni. Dia tak tunjuk dekat sini. Tapi di dalam Epic Game Launcher dia tunjukkan Fab dekat sini. Kita boleh access Fab dekat sini. Kemudian kita ada store sebab Epic pun adalah game publisher, jadi dia ada store game-game yang dia dah buat, okay, atau yang dah publish di dalam store dia untuk game-game. Jadi kita boleh muat turun game, kita boleh beli game dekat sini. Jadi Unity tak ada game store macam tu. Kemudian kita ada library. Okay, ini library game-game yang kita dah muat turun selama ni. So kita ada Unreal Engine punya tab. So di bawah Unreal Engine punya tab pun kita masih ada lagi tab dekat sebelah atas ni. Kita ada sample. Okey, ini sampel-sampel untuk Unreal Engine. Kita ada library. Ini library untuk ini kita punya version Unreal yang kita dah install. Bawah ni adalah library kita. Okey, yang kita muat turun daripada Fabs. Epic pun ada Twinmotion. Okey, software lain selain daripada Epic Game. Selain daripada Unreal Engine, dia ada Twinmotion dan Real Disk Scan. Okay, jadi kita video kita cuma nak bincang persamaan dan perbezaan Unreal Engine dan Unity. Okay, jadi cara kita nak create project, kalau dalam Unreal Engine, kita pergi ke Unreal Engine. Jadi kita boleh pilih, kita pergi ke bahagian library dulu. Ini version. Jadi kita boleh pilih, sorry saya tertutup. Okay, kita besarkan dulu. Jadi kita boleh pilih version engine mana yang kita nak run. Contoh dia 5.7, 5.2, 5.4, 5.6. Cara kita nak install, kita klik kat sini. Okay, kita klik plus, kita boleh pilih version mana yang kita nak install. Okay, jadi saya tak nak install kat situ. Jadi contoh saya nak pakai 5.6.1, saya just klik launch kat sini. Selepas saya dah install semua, kita akan ada macam ni lah. Mungkin kita nak tengok komponen. Okay, bila kita install, saya just tunjuk. Bila kita klik plus, saya ambil contoh 5.4 ni lah. So bila kita klik install, dia akan sampai ke satu dialog macam ni tau. Okay, jadi kita ada option kat sini. Dekat sini adalah option kita nak install kita punya platform untuk Android, iOS, Linux, tvOS kat sini. Kita pun ada beberapa benda-benda lain lah. Kalau kita nak install engine source, kita tak nak install, kita boleh buang macam ni. Jadi kalau let's say kita tak install, okay, macam basically macam saya macam ni yang dah install ni, dia tak ada Android. Okay, dia tak ada Android. Jadi let's say saya nak buat untuk Android, jadi apa saya perlu buat, saya klik semula kat sini, pergi ke option. Okay, saya boleh pergi semula kat button ni, ada option, klik option, kita boleh install lah
target platform. See, tak ada Android, HoloLens pun tak ada. Jadi kalau kita nak pakai Android, saya just klik je dekat sini. So dia akan installkan komponen untuk Android lah. Okay, jadi kita nampak size file dekat sini. Right. So saya just klik launch saja. Sebelum kita nak buat projek, kita mesti launch. Ini cara Unreal Engine. Okay, saya launch 5.6. Okay, kalau kita klik launch ni, dia akan dia akan buka 5.7. Dia tulis kat situ. Okay, di dalam Unity pula, okay, cara kita nak install Unity, kita pergi dekat bahagian install. Okay, kat sini saya ada version Unity. Okay, cara kita nak install version Unity, kita pergi dekat install editor dekat sini. Right, so kita boleh pilih versi mana yang kita nak. Kita pun boleh ambil archive. Kita boleh pilih pre-release dekat sini. Right, archive ni dia akan bawa ke website download. Dekat sini kita boleh download semua versi-versi Unity yang lama-lama. Daripada Unity 5 lagi kita boleh download. Okay, jadi kita takkan download. Kita akan pergi ke hub tadi. Right, so pergi ke official release. Let's say saya nak install yang inilah. Okay, contoh dia 6.2. So saya klik install. So kita akan install komponen mana yang kita nak. Let's say kalau kita dah install sebagai contoh, okay, yang komponen mana kita nak. Sebagai contoh kalau saya dah install yang saya dah ada ni, saya dah ada, okay, tapi saya tak ada komponen. Dekat sini kita nampak komponen apa yang ada kat sini, ada Android dan Windows. Maksud dia saya cuma ada komponen Android dan Windows. Kalau saya nak tambah, saya boleh pergi ke manage, add module kat sini. Contoh, let's say saya nak buat untuk web. Alright, so saya boleh buat web build support dekat sini. Okay, saya boleh tambah web build support. Jadi kita boleh build untuk web. Jadi ini platform-platform yang Unity support. Okay, ini cara Unity buat projek. Jadi kalau kita nak buat projek dalam Unity, kita klik project, kita klik new. Right, macam ni saja. Okay, jadi dekat sini kita ada version yang kita nak Unity. Version apa yang kita nak projek, kita buat. Okay, so kita pilih dulu version Unity. Kemudian kita ada template dekat sini. Ini template Unity. Kita balik ke Unreal dulu. Saya nak tunjuk Unreal. Okay, so dalam Unreal dah macam ni. Sebab kita dah memang buka untuk 5.6. Jadi kita ada template dekat sini. Kita ada games, video, architecture, automotive, simulation. Jadi ada template dekat sini. Untuk game kita ada beberapa jenis template dekat sini lah. Okay, let's say saya ambil third person dekat sini. Okay, cara nak buat projek dalam Unreal Engine. Jadi kita boleh pilih target platform kita, desktop atau mobile. Kemudian quality kita maximum atau scalable. Okay, variant kita boleh pilih. Dia ada variant sekarang. Saya just ambil none saja. Kita ambil target platform desktop. Kita buat starting UE. Okay, jadi kita punya projek adalah blueprint. Kita boleh pilih C++ kalau kita nak. Tapi basically kita akan ambil blueprint. Saya ambil third person dan ini adalah setting untuk Unreal Engine. So saya klik create project. Okay, dalam Unity pula kita basically kita punya template ada kat sini. Okay, template dia lain sikit. Dalam Unity kita pecahkan HD, universal dan 2D universal. Okay, jadi dia ada universal ni basically dia punya scalable tu lah. Dan HD ni yang macam kalau Unreal tu yang tadi tu. Yang desktop tadi kan, maximum tu. Okay, jadi dalam Unity dia pecahkan macam ni. Jadi dekat sini Unity basically dia punya template dia based on industri tau. Macam mixed reality, dia ada 3D mobile, dia ada 3D sample, multiplayer, VR, AR, FPS. Okay, 2D build. So saya akan ambil FPS micro game sebab dia lebih sama dengan kita punya yang kita buat dalam Unreal Engine third person. Patutnya saya ambil first person tadi. Okay, tak apa, sama je. Kita download template. Okay, so Unity akan buat projek dekat sini. Kita balik kepada Epic Unreal. Dia dah buat projek dekat kita. Ini dia. Okay, jadi bila kita dah create projek, kita akan dapat interface macam ni. Okay, jadi kita nak tengok persamaan interface.
antara Unreal Engine dengan Unity. Okay. Cara navigate. Ini viewport yang tengah-tengah yang besar ni. Kita tengok kita ada viewport. Viewport yang dalam scene kita ni viewport lah. Jadi cara kita nak run, kita just klik play dekat sini. Dia akan run game kita. So base untuk bergantung pada control game kita. So kita boleh control lah. Okay, so saya escape. Untuk navigate kita punya viewport, kita boleh klik alternate, left click. Untuk orbit, kita boleh gunakan right mouse, mouse tengah untuk pan, dan kita boleh zoom gunakan right mouse. Alternate ni kita tekan tu. Kita terus tekan alternate pada keyboard, kita boleh navigate kita punya viewport. Satu lagi cara adalah dengan menggunakan ASDW pada keyboard. Okay. Oops, sorry. Saya dah lost saya punya view. Okay, satu lagi cara dengan menggunakan ASDW. Tapi dengan ASDW kita kena klik mouse kanan. Kita klik mouse kanan baru kita boleh bergerak menggunakan ASDW. Okay, ini cara ASDW bergerak. Jadi mouse ni untuk kita punya direction. Kita menggunakan mouse punya direction, dan keyboard ASDW untuk kita punya pergerakan lah. Okay. Right. Kita pun ada Q dan E. Q ke bawah, E ke atas. Okay. Ini cara kita nak navigate di dalam Unreal Engine. Kita tengok Unity kita. Mana Unity kita? Alright. Okay, Unity kita kena buat projek dulu. So kita namakan projek kita test my testing. Okay, kita just letak je my testing nama projek kita. Kemudian location kat mana kita buat. Kemudian kita just klik project. So Unity akan buat projek kat kita. Kita tunggu sekejap untuk projek Unity di jana. Okay, jadi kita punya projek telah dibuka. Kita boleh tutup dekat sini. Okay. Jadi untuk run kita punya projek dalam Unity, kita boleh klik play dekat sini. Okay, jadi game kita akan run. Jadi kita boleh main game kita. Okay, untuk stop, saya tekan escape untuk keluar sebab kita punya mouse tak ada tadi. Macam ni kan, mouse tak ada. Jadi kita tak boleh nak tutup button dekat atas. Kita tekan escape. Baru kita dapat mouse dan kita boleh tutup. Right, so viewport kita yang besar kat depan ni adalah viewport kita adalah kita punya screen depan ni adalah viewport macam Unreal Engine. Jadi cara navigate kita punya viewport sama. Kita boleh tekan alternate, kita boleh orbit, kita tekan alternate, mouse tengah kita boleh pan, alternate mouse kanan kita zoom in zoom out, dan kita pun boleh guna ASDW menggunakan klik mouse kanan. Kalau kita perasan, kalau kita klik mouse kanan, kita punya cursor tu berubah. Dia ada ikon macam keyboard tu sebenarnya. So kita boleh tekan ASDW dan kita pun ada Q dan E. Okey, ini cara kita nak navigate di dalam Unity. Kemudian kita buka Unreal Engine semula. Okey, kita nak tengok outliner. Okey, jadi setiap objek di dalam viewport ni dia akan listkan ke dalam outliner. Outliner Jadi kalau kita select, kita akan dapat outliner lah. Okey, kita akan select, kita dapat objek di dalam outliner. Kita pun boleh pilih daripada outliner. Okey. Kita pun boleh buat folder di dalam kita punya outliner untuk susun atau untuk kumpulkan kita punya objek lah. Jadi kita boleh tutup sebab ada mata kat sini, kita boleh tutup. See, kalau sebab di dalam satu folder, okey, kita tutup. Macam tu kan. Okey, kita pergi ke Unity. Okey, dalam Unity outliner tu adalah hierarchy dekat sini. Ini hierarchy, jadi kita boleh select objek kita, path, enemy, player. Okey, so player, double click. Kita akan pergi ke player. Ini dia. Kita tengok player. Mana player kita. Ini dia. So, kita punya environment ni, kalau saya select, ini dia. Level lah. Di bawah level. Okay.
Jadi kita boleh kumpulkan dia. Cuma dalam Unity dia tak ada folder sebenarnya. Yang kita tengok ni sebenarnya adalah game object. Okay, game object empty namanya. Jadi kita selalu gunakan empty game object untuk menggantikan folder lah. Jadi dengan ni kita pun boleh, kalau kita tengok sebelah kanan ni kita ada mata, kita boleh tutup juga macam ni. Kita tutup buka. Okay. Bila kita dah letak objek kita sebagai child kepada kita punya level ni atau kita punya folder sekarang kita panggil dia folder lah sebenarnya. Walaupun Unity sebenarnya dia tak ada folder, tak ada konsep folder dekat sini. Kita tak boleh nak create folder dekat sini sebab tak ada folder. Okey, kemudian kita balik kepada Unreal Engine. Okey, so bila kita select sesuatu objek dekat dalam kita punya outliner, kita akan ada detail parameter kat sebelah bawah. Bawah kita punya tab yang dia tulis detail. Okey, jadi let's say kita ambil yang simple sikit objek ni. Bila saya select objek ni, jadi kalau kita nak, sebab dia punya ni banyak, jadi apa saya buat, saya akan pindahkan outliner sebelah kiri. Saya akan mengikut format Unity. Saya akan mengikut format Unity supaya kita boleh nampak. Okay. Jadi outliner kita sebelah kiri seperti Unity, hierarchy dia sebelah kiri dan kita punya detail ni sebelah kanan. Okay, so bila saya select objek, contoh objek ni, dia akan select di dalam outliner dan detail kita sebelah kanan. Okay. Jadi detail kita ni kita ada banyak. Ini kita first kita ada transform, kita ada static mesh, material dan ini 3 saja untuk objek ni. Dia bergantung pada objek. Jadi lagi lain objek lain. Contoh saya ambil skylight. Jadi skylight ni kita tengok komponen dia. Banyak lagi. Okay, banyak dia punya komponen. Berbeza. Right, jadi semua objek-objek ni dia ada satu persamaan, adalah yang paling atas ada transform. Kalau kita tengok ni ada transform. Kalau saya select objek ni pun dia ada transform yang ke atas ni. Okay. Okay, jadi detail dia di bawah detail bawah detail kita ada parameter untuk objek yang kita select. Alright, jadi untuk objek yang ini contoh dia kita ada transform. Kita ada static mesh, yang ini kita punya model kita mesh. Kita ada material. Jadi ini saja 3 jadi bagi, ada advance kat bawah. Okey, untuk objek ni kita ada 3 saja. Kita pergi ke Unity. Okay, Unity kita ada inspector dekat sebelah kanan. Saya tutup yang ni dulu supaya kita tak nak buang ruang. So bila saya select komponen ni, model ni, ini dia punya inspector atau detail dia. Jadi detail ni sama macam dalam Unreal Engine, dia akan tunjuk parameter untuk objek ni lah. Cuma bila kita select dalam Unity, sebab kita sekarang ni kita select dia punya objek yang atas. Okay, kita boleh klik lagi, kita perasan dia boleh buka lagi. Jadi kita boleh buka lagi. Ini dia. Okay, ini adalah mesh dia atau model dia sebenarnya. Jadi kita tengok parameter dia kat sini. Jadi kita ada mesh renderer, ada mesh collider dan kita ada material. Kita pun ada transform dekat atas. Yang first klik adalah transform. Jadi sama macam Unreal, lain objek, lain dia punya, sini kita panggil komponen. Lain objek, lain komponen yang akan ada dekat dalam inspector. Contoh dia kalau saya pilih kamera, mana main kamera dia? Ini main kamera. Jadi ini adalah parameter untuk main camera. Jadi main camera transform, ada camera, audio listener, universal additional camera data dan volume. Okey, contoh perbezaan dan persamaan Unreal Engine dan Unity. Okey, kita balik ke dalam Unreal Engine. Unreal Engine ada content browser kat bawah. Jadi content browser ni adalah tempat kita masukkan semua aset kita ke dalam komputer, akan berada kat sini. Okay, so semua aset akan berada di bawah folder content. Okay, kita boleh import model masuk ke dalam ni, import tukaran folder. Okay, jadi model yang kita nak import, inilah jenis file yang Unreal Engine support. Okay, kita pun boleh create objek dari sini. Contoh kita boleh buat level, blueprint class, material. Bergantung apa yang ada kat sini. Cinemachine, okay, audio kita, animation kita semua dekat sini menggunakan right click.
Ini menu. Atau kita boleh klik button add ni. Pun sama, kita akan dapat akses menu yang sama dekat sini. Okay. So, ini cara kita guna content browser. Jadi, semua file akan berada di bawah folder content ni. Okay, kita tak boleh duduk di atas content. Kita semua mesti di bawah content. Okay, jadi kita pergi ke Unity. Kita ada project tab dekat sini. Okay. Sama macam Unreal Engine, kita ada semua objek kita masuk kat sini. Kita boleh pergi ke file, kita pergi ke asset, import new asset. Okay. Jadi dekat sini dia Unity dia tak list tau. Dia tak list apa file yang dia support. Okay, dia tak list. Jadi basically kita akan masukkan objek file-file kita di sini je. Import new asset. Okay. Jadi contoh kita nak masukkan gambar. Okay. Alright, saya ambil gambar perempuan ni, import. So dia akan masuk kat sini. Ini dia. Cuma basically dia tak tunjuk. Dia tak tunjuk macam Unreal Engine file format apa yang dia support. Okay. Basically dia support yang standard file semua dia support. 3D model semua yang standard file dia support. Image, audio semua yang standard. Okay, semua file kita akan berada di bawah asset. Ini asset. Jadi dia tak boleh ada di luar asset. Semua mesti di dalam asset, bukan di dalam package. Bawah ni pun ada satu lagi folder package. Kita tak nak, kita just semua di dalam asset. Okay, so cara nak buat folder, right click, kita create folder. Okay, my folder. Okay, jadi ini adalah untuk Unity. Okay, kemudian kita nak tengok objek di dalam Unreal Engine. Kalau kita nak buat objek dalam Unreal Engine, okay, kita boleh pergi ke atas ni, kita klik, kita ada basic. Okay, basic kita ada light, kita ada scene machine, shape, virtual projection, media plane, macam-macam lah. So kalau kita nak buat basic shape ni, kita pakai shape, kita boleh buat cube dekat sini, ni cube kita. Okay. Alright, so kita boleh nampak cube kita di dalam detail dekat sini. Alright, dalam Unity, kita boleh akses benda yang sama daripada game object, 3D object, cube. Okay, ini cube kita. Okay. Ini cube kita. Okay, kita nak buat material di dalam Unreal Engine. Cara kita buat material, kita right click di bahagian bawah ni. Right click. Material. Mana material? Ini material. Material. Okay, kita letak nama dia merah contoh. Okay. Jadi kita akan apply kita punya material ni pada objek kita kat sini lah. Okay, jadi dia dah apply. Cuma cara kita nak edit warna dia, kita boleh pergi ke double click. Kita akan buka material editor dekat sini. Ini material editor nama dia. Kita ada, dia tulis dekat sini. Material graph. Material dia tulis dekat sini. Material. Jadi kita boleh tukar warna kita dekat sini. Contoh merah. Okay. Merah ni dia. Okay. Merah. Klik okay. Kita tunggu. Okay. Pink lah pink Okay. Jadi kita kena klik save. Ada button save kat sini. Alright. Kita tengok ada tanda asterisk tu masih belum save. Jadi kita kena save. Jadi kita boleh tutup kita punya material editor kita. Jadi kita tengok objek kita dah berwarna pink. Okay. So bila saya select objek saya tu, kita tengok kat bahagian material. Ini dia material dah dekat situ. Okay, kita tengok cara nak buat material di dalam Unity. Right. So dalam Unity kita right click. Sama juga di dalam project. Kita create. Pilih material kat sini. Kita namakan dia merah. Okay. So kita ada inspector. Dekat inspector kita ada surface input. Kita letak warna merah kat sini. Then kita drag masuk ke objek kita. Okay. Alright. Ini untuk material. Kemudian kita nak tengok. Di dalam Unity kita ada plugin tau. Window. Kita akan selalu tengok edit plugin. Okay. Ini plugin. Banyak plugin kita boleh akses untuk Unreal Engine. Okay, jadi plugin di dalam Unity berada di dalam Unity. Berada di dalam Windows Package Manager. Package Management,
Package Manager. Okay. Plugin Unity semua berada dalam ni. Okay. Kita ada Unity Registry, kita ada My Asset, kita ada Built-in. Okay. Jadi ini plugin-plugin yang kita boleh import ke dalam Unity. Okay. Kemudian kalau dalam Unreal Engine kita ada Edit, Project Preference. Okay. Kita ada Project Preference. Saya tutup ini Project Preference. Okay, Project Preference untuk Unreal Engine. Jadi saya boleh tutup Project Preference. Yang plugin ini pun saya dah boleh tutup. Dalam Unity Project Preference kita dalam Edit, Project Setting. Project Preference kat sini. Ini Project Preference kita. Okay. Dalam Unreal Engine kita ada Project Setting. Project Setting sama. Edit, Editor Project Setting kat sini. Tadi preference, editor preference, ini project setting. Okey, jadi dalam Unity pun kita boleh access daripada edit, kita ada preference. Okey. Oh, tadi ada preference dah, sorry. Kita pergi ke edit project setting. Ini project setting kita. Jadi beza dia, project setting ni based on project, preference ni untuk edit kita punya software lah. Okey. Jadi project setting ni akan berubah setiap project. Antara projek dengan projek lain dia berubah. Okay? Dia tak sama. Okay, kemudian apa kita nak tengok? Kita nak tengok dalam Unreal Engine. Dalam Unreal Engine dia ada, saya tutup ni dulu. Dia ada performance. Dia ada performance, viewport scalability. Okay, so kita boleh bila mungkin PC kita slow, kita boleh tukar kepada low, medium, okay. Kalau kita punya PC power, kita boleh handle, kita boleh naikkan. Jadi benda ni akan efek kita punya quality pada viewport . Jadi saya maintain dengan high atau medium. Okay, dalam Unity, basically kita tak ada features tu. Okay? Kita tak ada features yang kita boleh adjust kita punya quality. Jadi basically kita just apa yang kita nampak itu yang kita dapat. Okay. Okay, dalam Unreal Engine kita ada blueprint class tau. Kita ada blueprint class. Kita ada dua jenis blueprint. Satu kita ada dekat sini, kita ada sini, atas ni kita ada level blueprint dan sebelah bawah kita ada blueprint class. Ini blueprint class yang paling popular, blueprint class. Dalam blueprint class, kita boleh pilihlah jenis blueprint mana yang kita nak. Okay? Ini semua kelas-kelas yang kita boleh pakai untuk buat projek kita. Kita ada actor. Contoh kita ada actor. Okay, ini actor. Kita namakan dia BP actor. Okay? Jadi BP actor ni saya naikkan ke dalam, drag masuk ke dalam viewport. Basically, dia tak ada apa kat sini. Right? Kalau saya double klik, dia kosong saja kat sini, cuma ada ikon ni lah. So kalau kita nak letak masukkan benda di dalam kita punya blueprint ni, kita boleh klik daripada sini add. Contoh kita ada sphere. Tadi kita dah buat cube, kita pakai sphere. Kemudian kita nak letak warna dekat dia. Saya tengok, okay, kita punya ni okay. Location kita 000. Warna, kita boleh tukar warna. Kita tengok warna apa yang ada kat sini. Kita pakai saja yang mana yang ada. Okay, contoh yang ni. Alright, so bila saya compile, kita kena klik compile dan save. Right, dan kita tutup kita punya blueprint actor. Jadi kita akan ada kat sini lah. Ini yang kita drag tadi tu. Kalau saya delete, tekan button delete. Okay, saya boleh drag semula yang ni. Okay. Okay, kalau perasan berbeza dengan kotak ni tak ada dekat sebelah bawah, dia cuma ada dalam dekat atas viewport saja. Okay, dalam Unity kita tak ada konsep blueprint. Jadi kita gunakan C# atau Visual Scripting. Okay, jadi untuk buat macam tadi dalam blueprint tu, cara kita buat dekat Unity beza sikit. Apa kita buat? Contoh kita ambil 3D object, kita buat sphere. Ini dia sphere.
Okey, saya letak sikit ke depan. Okey, saya letak material. Kita kena create material sebab kita basically kita punya default ni, kita boleh tengok kalau kita ada material, kita klik je kat sini. Kita boleh search material kalau ada sebarang material kat sini. Ni ada material kat sini. Saya just ambil ni lah warna kuning, saya drag kat dia. Okey. Tak dapat. Okey, tak dapat. Dia, okey, itu dia. Okey, laser warna kuning. Okey, saya delete dulu. Jadi cara nak buat dia menjadi macam blueprint kelas dekat sini dan Unity kita panggil dia prefab. Jadi apa saya buat? Saya tarik sphere ni pergi ke dalam project macam ni. Dan dia automatik akan menjadi prefab warna biru. Jadi ikon tu berubah menjadi biru. Kalau kita perasan biru-biru ni semua ada prefab. Jadi kalau dalam Unreal Engine dia adalah blueprint class pawn. Okey, kita tengok semula tadi. Ini blueprint class kita nama apa? Level kita blueprint class kita nama ini level lah, ini level delete. Ini level. Sorry, saya salah tadi. Okey. Kita buat blueprint level blueprint class. Actor. Jadi actor. Prefab tu adalah actor bukan pawn. Jadi pawn ni pun sebenarnya prefab. Ni semua prefab. Dalam Unity semua ni adalah prefab. Dalam Unreal Engine dia pecah-pecahkan macam ni. Dalam Unity semua adalah prefab. Jadi bergantung apa kita nak buat, kita akan jadi apa yang kita buat. Okey, kat sini dia dah buat untuk kita sebenarnya dalam Unreal Engine ni sebab dia blueprint visual scripting. Jadi amat susah kalau nak buat daripada kosong. Jadi dia dah buatkan untuk kita dia punya base parent class kita tu, parent class dia. Dia dah buatkan parent class jadi bergantung game apa kita nak buat kita boleh ubah. Okey, kita dah tengok level lah. Saya dah tengok level. Okey, level. Cara kita buat level. Okey, cara kita buat level dalam Unreal Engine pergi file, new, level. Kita boleh pilih jenis level apa kita nak. Sini pun boleh right click level. Just create je level kat situ. Okey, kalau kita nak pilih ada pilihan kita pergi ke file, new, kita boleh pilih open world, empty open world, basic. Okey. So let's say saya ambil basic lah. Okay, so kita akan ada basic dekat sini. Dalam Unity, kita boleh buat level kita melalui file, new scene. Okay, dalam Unity kita panggil scene. Jadi jenis scene mana yang kita nak pakai. Let's say basic built-in, kita klik create. Alright, save. So ini adalah basic scene. Dalam Unreal Engine kita panggil dia level. Okay. Okey, jadi itu saja persamaan dan perbezaan Unreal Engine dan Unity. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh komen, okey, dan boleh like, share video ni. Terima kasih.